Korang perasan tak, Malaysia sekarang negara paling tinggi kes diabetes di ASEAN, nombor 13 di dunia. Maksudnya, kita dah pun berada dalam krisis kesihatan negara. Lebih 3 juta orang dewasa di Malaysia menghidap diabetes dan hampir separuh daripada mereka tak sedar pun mereka sakit. Ramai yang terus hidup seperti biasa tapi dalam diam, badan mereka sedang rosak dari dalam. Bila komplikasi datang, kaki, buah pinggang, jantung, waktu tu dah terlambat. Diabetes bukan sekadar penyakit, ia rosakkan hidup, kewangan, emosi dan keupayaan bekerja. Negara pula terpaksa tanggung kos rawatan berbilion ringgit setiap tahun. Bayangkan, korang dah tua tapi duit pencen atau KWSP habis untuk rawatan hospital je. Masa muda sekarang tak rasa. Bila dah umur cecah 40, dah mula dapat penyakit. Kita semua pun tahu puncanya. Gula dalam makanan dan minuman harian. Kat Malaysia ni nak dapatkan akses untuk healthy food agak mahal. Tapi akses untuk makanan tak sihat ni beratus. Muncul siap viral dalam TikTok. Sebab tu KKM akan wajibkan sistem Nutri-Grade. Senarionya adalah apabila kita perkenalkan Nutri-Grade, kita akan dapati bahawa kategori makanan itu bermula dengan yang A, the best, and then yang B itu. Tak boleh langsung diiklankan. Setiap minuman akan dapat grade dari A sampai D. D ini grade paling teruk lah. Kalau lebih 10 gram gula per 100 mililiter, minuman tu tak boleh diiklankan. Tujuannya mudah, bantu rakyat buat pilihan lebih sihat supaya syarikat tak boleh lagi sorok gula di sebalik label sihat. Mungkin satu hari nanti dalam subjek alam dan manusia, anak-anak belajar baca label Nutri-Grade dan merekalah yang ingatkan kita supaya kurangkan yang manis.